Kira tak pernah berlaku dalam sejarah timbalan ketua polis negara tak naik ketua polis negara. Tak pernah berlaku lagi. Timbalan ketua polis negara, dia pencen ada, dia habis umur dia pencen ada. Tapi timbalan ketua polis negara yang ada umur ni tak naik ketua polis negara, tapi orang bawah dia naik ketua polis negara. Tak pernah berlaku lagi. Never. Sama macam itu hari Parlimen Angkatan Tentera. Tentera dah berlaku, ya, tentera ni polis ni. Pelik kan? Dia nak apa? Wais, dia nak apa? Dia nak buat apa? Dia boleh susun lah, dia susun. Tapi satu benda yang dia tak boleh kontrol ni, dia boleh susun PAT, PDRM, semua susun lah. Tapi dia tak dapat kawal rakyat. Inilah yang dia marah sangat ni. Pasal korang lah. Korang tak nak jadi kambing dia. Korang melawan, korang tak sokong dia. Inilah yang dia jadi jam tu lah. Sebab dia tak boleh kawal rakyat